Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okay, ini kita ada sebiji Myvi. So Myvi ini dia dah upgrade di depan, dia dah upgrade servo. Jadi hari ini dia datang, dia nak pasang di belakang guys. Alright, kalau tengok sini dia punya disk depan dia 11 inci lah. Alright, servo pakai servo Honda, color hijau Petronas. Jadi di belakang kita akan masuk daripada model Toyota Wish 11 inci ya. So dia akan jadi sama besar depan dan belakang. Kaliper kita dah siap cat, dah siap servis semua, hose brake baru. So jom kita baraikan Myvi ni. Ok, so kita dah buka dia punya drum dia. Drum dia tapak dia nipis, kalau yang ni tapak dia tebal, so dia akan nampak tayar terkeluar sikit lah. Kita masuk tapak dia. Ok guys, so kita dah pasang tapak dan juga untuk brake belakang ni. So parking brake dia pakai brake shoes, dia lagi power lah. Kita parking kat bukit pun dia steady. Jadi untuk adjust punya brake shoe ni, kita kena main tensioner ni lah. Pusing dia turun bawah macam ni. Alright, sampai di sini tak bergerak. Lepas tu kita pusing sekali lagi, pusing ke atas balik, bagi disk ni boleh bergerak sikit. Dah settle. So untuk tinggi rendah pedal tu kita kena adjust dekat dalam lah. Ok guys, so kita dah siap pasang di belakang tapak dia. Alright, bearing pakai balik. Lepas tu yang ni kita kena longgarkan dulu lah. Bagi dia longgar supaya kabel ni boleh tarik masuk, tarik keluar. Lepas tu dah siap semua pasang, kita akan masuk disk. Lepas masuk disk kita akan adjust dulu parking brake. Lepas tu baru kita masuk kaliper dia. Ok guys, so hose pun kita dah ikat kemas. Jadi hose ni dia lalu sini, masuk bracket dia, lepas tu dia akan lalu sini lah. Alright, so belah sana belum siap lagi. Belah sini kita tinggal pasang kaliper sahaja. Lepas tu kita pasang hose dulu. Dah siap pasang hose, baru kita akan pasang kaliper. Ok guys, so kita dah siap bleeding dan juga komplit pasang di belakang hijau Petronas. Baru sama dengan depan. Alright, depan ni dia dah pasang awal lah. Dah siap semua, komplit. Ok, tune Lepas tu dia minta kita tukar servo depan. Ok, kita tukar sekali dia punya servo depan. Alright, so tengah tunggu getah dust cover dan koyak guys. Daripada KYB RS, pakai berapa lama bang? 4 tahun nak pakai. So dia balik pada KYB XLG. Sekejap tunggu barang ya. Okay, alhamdulillah kita dah siap pasang di belakang, tukar servo depan. Ok, jom kita roll satu kali. Ok guys, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kapli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum, bye bye.